warahmatullahi wabarakatuh. Pasua balik di Carito pada batuan sekuat yang Berapa? Nggak, suat. Tunggu, orang ini. Ingin tahu gini, Bra. Ya. Yang kini ko episode spesial bagian kedua. Oke. Spesial kini ko. Mana kau baru di kau? Yang lain. Yang lain lah banyak nalatih kebanek. Latihan. Latih lah. Dia latihan dia. Latih. Dia latihan dia. Iyalah dia. Di episod kali ko kami ingin berbagi cerita tentang kami pergi Malala petang kasih janjang di lereng Singalang. Weh. Baik lah dia dah jajah. Yang ku pai makan perei. Keciknya nyusul pai sebentar. Mana nyusul? Nak salah kami salah angku. Yalah. Angku deh. Kau baru berapa patung? Ijaleh yuk astagfirullahalazim. Ngalah saksikannya lah kau. Mana? Kemari petang. Kasih janjang lah yuk. Di mana? Dia pun namanya Pekan Senayan Nyamatan Banu Ampu. Oh, disangka. Nak sangka di lereng Singgalang tu Kabupaten Agam. Oh, Provinsi Sumatera Barat. Nah. Asik. lelas dah. Asal itu. Lelas dah. Dah sampai teh. Sampai. Wah, lihat Pak. Nak latihan saja ni yuk. Tahu tak? 3,7 km nak kami daki. Dah. Okey. Dah kek kali ko jo lagi lah. Ko sudah daki nurun daki kaki tengah. Berapa tinggi? Tinggi lebih kurang 1200 mdpl. Mdpl tak? Meter di atas permukaan laut. Itu betul kami. Ayo kita nanti. Kau betul kami. Mengapa pertama yuk? Pemandangan. Oh, pemandangan cak detek itu nah. Nang kedua yang nak di kerajaan orang kerajaan. Main tongnya tidak. Mengapa itu? Apa tu? Tahu no lah. Tahu lah orang banyak. Lebih baik. Tiba kami setengah perjalanan lupa balik. Naik lupa dia. Sampai kami tapas boleh.
Saya duduk itu lembaran. Kita dukung siang. Dua belas, dua delapan, dua sembilan, 281. boleh tadi 23 atau 92. Mbak aku. Jangan banyak kami. Ya udah lah ke bawah berapa? Nih. Oh, ulang lagi ya. Tahu tak? Enggak. Ya udah. Tahu lah dia. Ada. Kau bawa lah. Tak tahu. Sakit tu nak tahu. Tak tahu sih, Pak. Tu, baru dua tu. Banyak kamu mak di luar. Jam ikut lama kok dan kadang tu mungkin lah. Yang kedua pun lah kami payah. Katil tanggung ke bawah yang panjang. Tu ada katil nak. Aduh nak terpenting nak tiga orang. Aduh sejak di janjang tu ada kata-kata macam Bayu awak. aduh lu semangat nyo. Tapi kata-kata pun nak berada di tempatnya. Tahu nak bah dia nanti. Ada yang nak gue sebenarnya. Aku di sini. Ayo. Siap-siap mau nanjak ni. Kau dia nanjak. Awas nanti ya teh. Lanjut. Yes. Dengan kapal tang kurang cabai dah tepar te. Anak dengan kurang cabai. Yo, Tempor baru kok. ini tepar te. Nah, don parawak. Kita turun ke bawah ni je. Ada nih cek. Saya. Ada Ya. ada dah. Di pas rem. Di pas rem nak rem yang baru cis kuliah. Belum. Bapak. Laman. Tragedi. Laman. Dia nang ibu. Itu lapor tapi sakit bu. Ganggu Yo, tukang baru lah nak baru kita. Banyak lam. Yo.
Hadir. Tu sudah tu kemarin. Ni tahu. Ya. Kami sudah tu dah lihat situ nak you kemana so yang dek lu jangan baik lu ada pernah padel dulu nama kabek ganti kata nama setiaan setia semua nak nang kami ko pai ka jembatan hati jembatan hati Cak jembatannya. nak manti itu nak luruhnya jembatan Tapi jembatan hati. ya nak harus bentuk hati lah jembatan Tu ada jembatan hati ni. jembatan hati itu nama mah mungkin gara-gara nyu menghubungkan dua jorong jorong buat rendah cek, jorong ke tinggi cek. Itu dan taruh jorong tu mah. Dong ada seni namanya. Deknya menghubungkan dua jorong. Itulah jembatan ku disebut dengan jembatan hati setia. Ada betul lah. Itulah Lima tu. ya apa namanya? Jembatan sampai koto. Sangkala. Enggak, diagam. Ni culik adik kau, adik kalah lalang diagam. Jembatan hati namanya. Pak, dulu tu kini nama jembatan Guranti. 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 Kan oh ya ini jauh pernah coba nyanyi lo dua dua tiga